Assalamualaikum. Hamzi Arsham Garage. Kat belakang saya ni dua buah jentera yang jarang-jarang kita tengok dekat atas jalan raya. Satu Mercedes E300 Coupe 2 pintu. Kalau kita tengok depan dia macam C class, tapi belakang dia handsome. Sebab belakang dia seakan-akan macam JLC saya, lampu belakang dia, tapi dia lagi handsome lah. Kita biasa tengok kalau model coupe ni, dia depan macam CLA, belakang dia lampu dia tak macam ni. Nampak tak handsome tak? Handsome lah, saya suka lah kita nampak ni. Nampak dia handsome babe. Nampak. Siap kan? Datang serah diri kat Arsham Garage. Kita touch-up balik. Kita handsome-kan balik. Mana yang patut masuk sikit barang-barang carbon apa semua. Delete chrome. Brake system kasih cun-cun sedap sikit. Sport rim. Lepas tu brake system belakang. Nampak selalu kalau kita tengok kereta-kereta ni, geng-geng eksekutif je. Geng-geng bos-bos, CEO pakai standard lah kan. Dia tak buat sporty macam ni lah. Tapi bila dapat dekat geng-geng muda, yang bos-bos muda ni, dia akan bagi nampak, nampak macam kereta tu sporty, sport. Saya memang handsome lah. Bagi saya kereta ni saya nampak memang handsome dan memang nice. Memang cantik. Memang tengok daripada tepi Dalam dia pun saya tengok memang best lah. Faham tak? Cuma dia masih kekalkan old school sikit. Meter-meter dia kan. Dia punya, kalau tengok meter dekat steering ni, nampak macam style lama sikit Mercedes. Tapi bagi saya okey lah, handsome lah. Terasa mewah lah tu. Terasa kereta tu masih kereta mewah lagi dalam dia. Belakang kalau 2 pintu, sebenarnya belakang dia besar tau. Bak, belakang dia masih besar. So selesa lah. Memang selesa. Touch up kat Arsham Garage. So itu saja. Jangan lupa like, follow, subscribe RHM Media YouTube. Bye bye. Assalamualaikum.